perwakilan PAS Titiwangsa. Dia bawa satu usul membantah rang undang-undang pembaharuan 10 bandar URA dalam Dewan Muktamar, disokong oleh perwakilan yang lain, PAS Tangga Batu, PAS Wilayah kan. Dalam Dewan itu ketika dia berucap ni gegak gempita lah, macam nak pergi berperang video tu. Sebab utama hujah yang PAS bawa nak tolak, tak setuju dengan Akta URA ini, dia kata akta ini dibentang dan nak diluluskan itu terlalu tergesa-gesa. Tak ada kajian menyeluruh, akta ini akan bagi kuasa terlalu besar pada menteri. Dia kata risiko hak rakyat akan terjejas, ambang persetujuan terlalu rendah, pampasannya, warisan budaya terancam, macam-macam. Kalau kita semak satu-satu dakwaan daripada PAS ini, pertama sekali PAS kata dia tak setuju dengan Akta URA ini kerana akta ini dibentangkan secara tergesa-gesa. Cepat sangat dengan komen bentang dalam parlimen, tak buat sesi lebar urus apa, tak buat bincang apa, tak ada bincang-bincang apa, seolah-olah ada perkara yang dia nak sorok. Cepat sangat. Aku nak tanyalah, kalau korang ni memang ikut rapat sesi ataupun proses penggubalan akta ini, dia dah lalu satu proses yang panjang lebar. Jabatan Perancangan Bandar Desa Semenanjung Malaysia, Plan Malaysia ni, dia ada bawa keluar satu draft awal. Draft awal inilah dia pergi jumpa, dia buat sesi libat urus, dia minta pandangan NGO, dia minta pandangan pakar undang-undang, dia pergi jumpa pihak-pihak berkepentingan, dia buat sesi libat urus tu dah bertahun-tahun dah. Sebelum dia pergi bercakap dalam Dewan Rakyat, dia pergi bentang, sebelum dengan komen tu pergi bentang dalam parlimen, dia dah buat sesi libat urus panjang lebar dah. Sebelum dia masuk bercakap itu, kerajaan dah ada garis panduan pelaksanaan GPP, pembangunan 10 bandar yang siap tahun 2023 lagi. Maksudnya, bila Ngah Komeng pergi dalam Dewan Rakyat, dia buat bacaan pertama RUU dalam parlimen bulan lepas itu bukan perkara yang luar kebiasaan. Bukannya perkara itu kita kena baca sebagai satu tindakan yang menjangkaui rungutan, menjangkaui kritikan apa semua. Tak ada. Itu proses biasa. Nak bagi masa kepada ahli-ahli parlimen semak kandungan akta itu sebelum sesi bahas nanti. Bila timbul, contoh, aku bagi contoh, bila timbul isu ambang persetujuan, orang kata ambang persetujuan dia rendah sangat, kerajaan tangguh perbahasan, tak teruskan sesi perbahasan. Kerajaan akan tengok balik sama ada perlu ataupun tak buat pindaan apa semua. Maksudnya dekat sini, tuduhan yang mengatakan kerajaan nak luluskan akta URA ini secara tergesa-gesa tak betul. Baru bacaan pertama, panjang lagi prosesnya itu. Kalau nak kata RUU ni nanti akan bagi kuasa terlalu besar kepada menteri, dia nak kata kuasa mutlak itu ada pada Ngah Komeng, dia nak buat apa sahaja dia boleh buat. Dia nak kata apa, Ngah Komeng ni boleh ambil tanah dekat mana-mana sahaja nak buat pembangunan, gunakan ni akta ni. Itu tak betul. Akta URA ni nanti dia akan ada dua jawatan kuasa khas. Satu di peringkat negeri SEC, satu di peringkat federal, peringkat pusat FEC. Semua projek yang nak berjalan itu kena bincang, kena lulus dalam ni dua-dua jawatan kuasa ni. Maksudnya kuasa negeri itu tetap ada. Siapa kata negeri hilang kuasa ni? Kalau kata negeri itu tak setuju, projek tu tak boleh nak berjalan. Kalau negeri kata tak boleh buat dekat kawasan ni, projek tu tak boleh nak berjalan. Menteri dia tak boleh nak redah ikut suka hati dia. Dia nak ambil tanah kawasan itu, dia nak buat kawasan ni, tak boleh. Jawatan kuasa negeri yang tentukan. Dia tengok kawasan mana boleh buat bangunkan projek, dia akan hantar permohonan. Kuasa itu tetap ada pada negeri. Lagi satu hal, perkara yang paling jahat pada aku, puak-puak PAS ni, dia sebut akta URA ni cukup bahaya kerana rakyat itu boleh kena halau, dia kata. Dia kata papasan tak tahu ke mana, rumah baru nanti saiz dia tu jauh lagi kecil. Kos tanggungan rumah baru tu nanti akan jadi lebih mahal, membebankan orang-orang miskin. Ini manipulasi fakta yang cukup jahat, kau tahu tak? Prinsip utama RUU ni nanti, penduduk asal tetap kekal dalam kawasan yang diorang duduk. Itu prinsip utama RUU ni. Korang pergilah baca. Maksudnya dekat sini, kalaulah rumah itu, satu rumah tu kena roboh untuk bagi laluan kepada pekerja pembangunan, penduduk itu akan dapat rumah sementara ataupun dia akan dapat subsidi sewa rumah sementara nak tunggu rumah baru tu siap. Bila projek rumah baru tu dah siap, penduduk tadi akan boleh masuk balik duduk unit rumah baru yang kerajaan selalu sebut sebagai apa? Rumah itu kurang-kurang kena sama taraf dengan rumah asal. Dan mungkin lebih jauh, lebih baik lagi. Istilah penduduk kena halau tu tak betul. Cubalah korang semak, betul ke? Korang duk percaya PAS kata penduduk kena halau pun semua, itu tak betul. Itu satu naratif yang cukup jahat, kau tahu. Dia samalah bab pampasan. Dalam draft RUU tu sendiri, dia dah letak syarat siap-siap dah kepada pihak pemaju. Pemaju ni kena bagi tawaran pampasan. Tawaran itu harus lebih baik daripada tawaran sedia ada. Daripada apa yang penduduk ada sekarang. Pemaju kena buat mekanisme mediasi ataupun renewal mediation committee ni nak capai
agreement, persetujuan sama-sama penduduk mengenai papasan. Dalam undang-undang sedia ada sekarang pun pengambilan tanah dikena ikut Akta Pengambilan Tanah 1960. Untuk proses tawaran papasan, hak merayu di mahkamah pun semua kita ada akta yang menjaga hak penduduk asal ni.